dan sekaligus mereka beraksi untuk regu lelaki. 1-0 baik. Oh, satu servis kencang yang telah pun dilepaskan kita. Syahir dengan mata meningkat kepada 2-0. Baik. Sasaran satu. Pilihannya iaitu ke arah pemain Van Hong waktu ini. Baik. Gagal Tan Long. Saya dengan kaki kiri, tetapi set kedua amat berbahaya sekali. Baik. Tan Long. Dan, Farhan masih dalam permainan. Kali ketiga. Ke akhir dalam acara regu. Servis kencang. Itulah kelebihan, itulah keistimewaan yang ada pada tekong terbaik ini. Dan 3 gangsa. Syahir, 1 drop. Kekuda dilakukan oleh Min Chow tadi dan akhirnya sudah sekian lama lakukan rejamannya berjaya juga di mata yang kelima ini. 12-5. Set yang pertama ini. Baik. Sasarannya ialah sasaran 2 kepada Syahir. Dan tengok semula. Amat kencang dan juga laju. Diharapkan 14-7 set point waktu ini. 1 drop. Oh, cantik. Regu Malaysia sudah pun berada di ambang kemenangan. Beliau berupaya juga mengutip satu mata. Yang kita harapkan kepada 3 trio kita ini. Syahir. Baik. Servis kencang akhirnya